Okey. Ini sekarang kita kat tempat Aladin untuk order tipika punya. Kayu tipika ni biasa diorang buat yang macam ini. Ini kayu tipika tapi disambungnya masih ada putih. Dia pakai ada putih lagi. Tak penuh lah. Tapi sebelum dah order, ambil yang penuh putih. Bukan penuh putih. Ambil yang penuh merahnya. Yang penuh merahnya. Jadi diorang barangnya lagi cantik. Kalau korang nak tengok barang yang lagi cantik macam mana, kalau nak tengok meja ni, biasanya sambung sampai 6 sampai 5. Tapi sebelum buat sambung satu, nak tengok barang tu, korang pergi type Prabu Jati Dom. Barang macam mana seluang nak buat untuk kualitas lagi baik untuk korang, korang tunggu. Tapi jangan risau pasal harga. Harga untuk set Aladin ni, korang tahu, pasaran harga memang dah mahal untuk kayu TPK. Ada yang dah 20 lebih, ada yang belas ribu. Percaya je kat seluang, seluang akan sedaya upaya seluang jual harga bawah daripada harga market. Sebab barang yang seluang dah dapat, tunggu untuk buyer kita. Customer kita banyak tunggu untuk kayu TPK masuk. Sebab majoriti Aladin dah terlampau biasa orang main. Dari segi kelopak bunga. Ni kita akan ubah satu persatu dan korang lihat hasilnya macam mana bila barangnya dah siap. Jadi seluang dah lepas jumpa pengrajin. Jadi dia tahu macam mana seluang mau, spek yang apa seluang mau, dia akan bikin. Prabu Jati, jom.